Sekarang ni dalam dunia IT, sistem bukan sekadar kena jalan je. Dia kena laju, stabil, automatik dan tak boleh banyak downtime. Sebab tu, IT operation dan IT service management jadi sangat penting dalam mana-mana organisasi. Kalau nak faham benda ni daripada asas sampailah advance, ada beberapa kesejilan yang sesuai untuk anda. Mula dengan IT Foundation, di sini kita akan belajar basic macam mana IT service diuruskan secara sistematik, bermula daripada insiden sampailah service delivery. Lepas tu, masuk pula IT Post Specialist, create, deliver and support. Dekat sini akan lebih fokus kepada macam mana IT service tu dibina, disampaikan dan disokong dalam real environment. Bila masuk dalam dunia moden sekarang, kita memang tak boleh lari daripada AI kan? Sebab tu kita ada AI Ops Foundation yang bantu kita faham macam mana AI digunakan untuk improve IT operation. Contohnya untuk detect isu lebih awal dan juga automate proses. Kemudian, ada DevOps Foundation yang menggabungkan antara development dan juga operation supaya kerja jadi lebih smooth, deployment jadi lebih cepat. Dan untuk level yang lebih tinggi, DevOps Leader. Dia fokus untuk leadership, macam mana nak lead transformation dalam team dan juga organisasi IT. Semua ini bukan teori semata-mata. Ini memang skill yang digunakan dalam industri sekarang, especially dalam environment yang semua benda perlu bergerak dengan cepat. Kalau anda dalam bidang IT dan nak upgrade dalam bidang ini adalah laluan yang paling relevan untuk anda. Daftar sekarang untuk own your next skill.